Kenyang sahur nasi lemak tambah telur mata. Minum teh oswam. Azan subuh belum masuk. Anda baring sekejap. Tiba-tiba terjaga. Dada pedih terbakar. Tekak rasa masam dan pahit. Itu bukan tersedap biasa. Itu serangan GERD. Bila anda baring lepas makan, graviti tak lagi bantu tahan asid dalam perut. Asid mudah naik ke kerongkong. Perut yang terlalu penuh pula beri tekanan pada injap bawah esofagus, dipanggil lower esophagus sphincter. Bila ia terbuka, asid memancut naik. Tambah pula waktu tidur. Pencernaan jadi perlahan. Makanan lama dalam perut. Gas bertambah. Tekanan meningkat. Akibatnya, heartburn, suara serak, batuk kering, malah risiko asid masuk ke paru-paru. Jadi apa nak buat? Tunggu sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur. Kalau mengantuk, tidur bersandar, jangan flat. Atau buat aktiviti ringan dulu. Sayangi perut anda, jangan undang asid naik sendiri.